Di udara kita akan buat lapisan. Dia ada ketinggian yang ditetapkan dan pesawat tersebut contohnya daripada Miri ke KK Kota Kinabalu, dia akan memerlukan ketinggian 13,000 kaki, 15,000 kaki, 20 lebih ribu kaki Dia akan ikut ketinggian tersebut. Sebelum dia mencapai ketinggian tersebut, dia harus diasingkan dengan pesawat yang lain. Baru dia dapat naik ke ketinggian contoh 25,000 kaki dan meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu. Okey, dan pesawat yang lain boleh naik juga sama. Contoh ada 3 pesawat yang pergi ke KK. Sebuah pesawat adalah contoh 13,000 kaki, yang satu lagi 15,000 kaki dan satu lagi 17,000 kaki. Dia akan berbeza. Kalau dia dalam ketinggian yang sama, dia harus ada masa yang tertentu ditetapkan untuk jarak pesawat di atas satu ketinggian yang sama. Okey, dah itu menjawab soalan anda. Oh, selamat. Okey, next. Lepas tu, ini soalan ringkas je lah. Yes. Kenapa sebenarnya pilot ada 2 orang? Okey, pilot selalu satu dia adalah kapten yang sebelah kanan adalah co-pilot dia. Okey, pesawat dia punya captain sit on the left. Okey, sekira dalam macam bas juga kan kira ada 2 driver. Untuk perjalanan yang jauh, untuk mengendalikan pesawat, dia harus ada kapten yang mahir, berpengalaman dan di-assist dengan dia punya first officer. Okey, dalam satu ketika sekiranya berlaku di antara seorang yang incapacity, yang seorang boleh mengendalikan pesawat tersebut. Kerana kalau dia dalam perjalanan contoh daripada Miri ke Kuala Lumpur, satu tahap tu dia akan pakai auto. Dia cruise tapi masih alert sekiranya ada arahan-arahan daripada pihak pengawal trafik udara, dan saya akan disengage auto apabila dia nak turun menuruni ketinggian yang diperlukan. Kita boleh auto turun sama ada kalau dia nak turun ke lapangan terbang contoh di kendalian dengan sistem instrument landing system, dia akan switch to manual juru terbang akan mengendalikan pesawat tu sampai dia touchdown. Touchdown. Okey. Okey, soalan paling last. Aduh. Baru ni saya terbaca daripada CAM ada merangka-kerangka kawal selia untuk sektor ekonomi untuk altitude rendah. Maksudnya dia contohnya macam untuk kan kita mau kemodenan punya berpeluh era kan. Maksudnya dia untuk ada membuat untuk drone ke, untuk taxi driver yang di atas ke, maksudnya bukan di darat. Saya dengar baru-baru ni saya ada kerangka tu. Ya betul tu. Ini memang berbeza dengan CM kan. Dia tahu apa yang CM buat. Okey, yang berkenaan dengan yang satu lagi tu yang pertama tadi tu berkenaan dengan apa tadi? Yang okey, ya fungsi yang ada nyatakan tadi lah, itu yang dipegang oleh yang lebih kepada komersial itu dulu dipegang oleh Pemkom. So sekarang ni apabila kita dah digabungkan, so untuk pengetahuan sebenarnya ada lagi kita punya sebab sebelum satu Ogos itu kan, semua dengan kita ni kita diberi option sama ada kita nak join dengan CM yang Badan Perkanon Biasa Kesalahan dan Bebas. Ada yang tidak kamu tahu. Ada setengah staf kita masih lagi maintain apa nama tu? Yang pernah nama tu? Apa nama tu? Yang tadi tu? Bukan SPC, bukan SPA. Bukan ada satu lagi sebelum tu. SSN. Ada lagi staf kita yang tapi dah senior lah, masih juga maintain. Sebab kita diberi option. SSPA Tadi kita punya tu lah, kita ada SPC lah kita punya tu. So menjawab soalan nanti yang seterusnya tadi itu adalah kita memang ada yang berkenaan dengan drone. Okey, untuk pengetahuan untuk drone, untuk kalau kita guna DJI punya drone yang legal punya dia punya software, asal report memang tak boleh terbang. Okey, tak boleh terbang. Unless you beli dekat kat mana-mana kan yang tak macam tak authorized. Yang tu memang boleh terbang kat mana-mana, boleh terbang. Okey. Kalau you guna software yang legal punya, yang DJI punya memang tak boleh terbang. You bawa lah dia tak boleh angkat je. Dia tak boleh angkat. Ya. So drone tu boleh detect
Tak dapat. So, tak dapat. So sekarang ni kita dalam proses kita nak purchase satu sistem yang saya rasa mungkin, saya tak pasti, mungkin bulan depan kita dalam RCM dah mula nak purchase satu sistem yang selepas rada kita boleh detect drone dan kita akan wajibkan drone untuk berdaftar dengan kita. Kena lasinkan. Even sekarang pun siapa-siapa yang nak terbangkan drone, mereka perlu minta kebenaran. Satu adalah lesen drone itu sendiri dan kebenaran untuk terbang. Sebab airspace memang kita yang kontrol airspace ni. Tapi mungkin ada yang cakap, kenapa bahasa ada juga orang terbangkan drone? Ini yang illegal lah kan. Mungkin dia pakai drone yang tak ada software yang legal punya spek, dia memang boleh terbang. Tetapi dengan kesempatan ini saya nak bagi satu nasihat dengan adik-adik lah. Kita sebab PCM ni kita perlukan kita ada engagement dengan stakeholder, dengan public. Kita selalu mewawarkan kalau boleh kita jangan terbangkan drone di kawasan lapangan terbang. Bahaya, memang bahaya. Sebab selalu saya nak terangkan kepada orang awam. Cuba kita bayangkan kan. Kita bayangkan betapa besarnya kesan kalau kapal terbang terlanggar dengan drone. Kita selalu bagi senario, saya bagi simple saja. Sebab banyak orang keluar kan, dia selalu telefon saya, tuan bolehkah saya nak terbangkan drone dekat dengan IMAT? Aku mungkin tak kan, IMAT tu dekat kawasan ini, bolehkah? Saya akan beritahu lah. Contoh kan, tadi saya tengah tunggu kapal K6077, saya punya keluarga dalam tu. Tetapi ada seorang yang tak dengar ni, dia terbangkan drone, kapal terlanggar tu dan kapal tu crash. Apa perasaan anda semua? So kita kena ingat tu kan, jangan kita terlalu seronok saja nak terbangkan drone. Tapi tanggungjawab kita sebagai publik pun kita kena tu. Cuba bayangkan kalau kapal terbang tu terjatuh disebabkan drone kita. Adakah kita rasa bersalah? Ataupun kita tengah tunggu ahli keluarga kita, orang lain buat benda kerja macam tu kan? So jadi yang kita biasa ni, kita selalu war-warkan lah kita untuk kesedaran semua. Adik-adik nanti kalau ialah ada yang suka nak main drone kan, kalau nak, bukan kita nak galakkan lah, mungkin jauh daripada kawasan depot lah. So dia pernah berlaku dengan yang lain. Seronok nak tengok kapal datang bersusun landing, dia atas terbangkan drone. Tapi sebenarnya di mana-mana airspace pun kita tak boleh terbangkan drone, kena dapat kebenaran lah. Sekarang kita dah bagikan kita punya space sebab kita pun pernah ditegur oleh ICAO. Sebab di Malaysia ni kita ada satu sistem yang kita panggil NOTAM, Notice to Airmen. Kita pernah ditegur oleh ICAO, kita terlalu banyak NOTAM, seolah-olah space kita dia tak selamat. So sekarang ni kita dah segregated kita punya space. So kawasan-kawasan di luar 40 batu yang bawah daripada 400 kaki, kita tak keluarkan NOTAM. Tetapi sesiapa yang masih dapat drone masih lagi minta approval lah, tetapi kita akan keluarkan NOTAM. So anda boleh terbang lah. Termasuk macam kalau ada event-event di kerajaan negeri ke apa yang menerbangkan drone, dia still minta lesen ataupun minta kebenaran dia. Betul, okey, ya betul. Satu lagi adalah untuk drone ni, untuk di pihak stesen memang ramai yang bertanya dengan kita. Sebenarnya approval tu dia kena apply online dan ke dia punya email adalah sport emission. Dia boleh apply to email, submit saja. Yang meluluskan adalah di SQ kita. Kita ada dua unit yang meluluskan. Satu ialah bahagian dispatch, satu ialah bahagian yang regulator kita, iaitu ANZA. Dia orang yang tengok semua ni. Dan siapa yang nak apply, dia kena 14 days. At least 14 days before event. Dan requirement dia adalah ada dua saja. Kalau di Sarawak, you kena dapat permission daripada Premier Office satu, dan yang kedua adalah Jabatan Pemerintah Malaysia, JPEG. Kalau you tak dapat tu, kita memang akan prove. Sebab sebelum ni saya di PDT, saya di Majlis Perniagaan Syaklah. Okay. Jadi sejak di event tu, so nampaklah macam bila kita ada official yang drone nak terbang tu, saya tahu sebelum ni dia kena apply dengan pihak polis je. Jadi kalau mana-mana yang nak authorize drone yang terbang pada waktu tu, polis tu akan tembak untuk shutdown drone tu lah. Tapi saya tak pasti pada waktu tu 2020-2019 tu CAM dah take over tu lah tu. Saya rasa pokok kuasa tu belum ada lagi. Sebenarnya ini tanggungjawab kita lah. Tetapi yang satu lagi kekurangan kita lah, kita tak ada pegawai
Sebab dia punya akta memang ada, tanggungjawab tu kita yang pegang. Tetapi untuk penguatkuasaan satu kita tak ada. So kita hanya bergantung kepada kalau siapa-siapa public yang nampak, ya, kita akan report dengan polis, polis akan tangkap drone tu, dan dia mungkin lepas tu kes tu kita bawa ke SQ lah. Gitu. Secara umumnya menerbangkan drone yang berat, ada dia punya muatan berat tu memerlukan kelulusan, permohonan dan kelulusan, dan sensitif area adalah kawasan lapangan terbang. Mana-mana drone atau leisure ataupun yang berat tu tak boleh diterbangkan. Yang selain daripada itu ada juga kita tengok leisure terbang sini sana. Itu di atas tanggungjawab masing-masing. Kalau kita setakat masyarakat yang mementingkan keselamatan semua, aspek keselamatan, kita harus peka lah mana kita harus terbangkan ataupun tidak. Kalau nak tangkap seorang yang mengendalikan drone tu bukan senang. Sama dengan orang yang menerbangkan layang-layang. Kita tengok layang-layang tapi tali tu dari mana datang? Okey, ada juga lah kalau kita melibatkan ruang udara, dia menerbangkan apa-apa yang terbang di ruang udara. Contohnya lah drone adalah satu yang sensitif yang boleh bergerak sini sana. Yang satu lagi layang-layang. Dia boleh berbelit di kipas helikopter ataupun yang pakai rotor tu ataupun masuk dalam enjin yang boleh mengakibatkan masalah lain. Yang sensitif area adalah airport. Itu yang sensitif. Tapi untuk kesedaran macam CAM dia bagi kesedaran lah. Tapi setakat mana dipatuhi kita tanggungjawab individu lah. Okey. Soalan lain? Nanti ngantuk semua ni. Perempuan ada soalan. Soalan? Jangan malu. Tanya? Malu. Okey. Okey, tak apa, kalau tak ada soalan saya bagi macam untuk apa ni, macam Kedaya punya talk sikit lah kan, berkenaan dari Jan. Okey. Macam mana saya nak jadi air traffic controller? So macam tadi kan kita perlu ada kelaikan. Lepas tu kalau ada iklan keluar dekat kita punya website, so boleh apply. Sama juga dengan yang proses yang lain, mungkin kita kena ada buat IQ test. Lepas tu kita ada interview. Okey. Interview tu nanti macam-macam lah, soalan ditanya lah. Seperti macam kita buat cari kerja lain lah. So, of course kita kena tahu tu lah. Lepas tu kita ada buat, sebelum interview tu kita ada buat test juga. Apa dia panggil test tu, saya tak pasti, saya tak pernah ikut interview lagi. So, dia macam ada IQ test lah. So, lepas, semua ni lepas, yang last kali lah interview. Lepas tu baru terpilih. Lepas tu nanti sebab akan dihantar ke kita punya apa ni? Akademi lah untuk khusus. Dan untuk pengetahuan adalah untuk yang apa ni khusus kita adalah untuk air traffic controller kita ada 5 khusus yang sebenarnya kita ada 5 saja. Sebab tu yang satu khusus asas semua kena ambil. Yang khusus asas ni kita panggil primary course begitu. Primary course semua kena ambil dalam 2-3 bulan. So lepas tu kita ada 2 grup. Okey, grup yang diploma dia akan ambil khusus yang berkaitan dengan tahun dulu. Okey, yang aerodrome kita panggil aerodrome yang bekerja di tahun dulu. Tapi untuk yang degree punya holder kita asingkan ambil khusus yang pergi ke radar terus. Okey, dulu yang pertiwan lah. Kita pergi radar dulu. Jadi kita tak sama bidang kita. Sebab dalam kita punya skill kita hanya disahkan kalau kita lulus semua tu. Sebab kita kena pakai kalau yang F41 dulu grade dia, kita kena khusus kita kena lulus live punya rating. Maksudnya orang cek kita live. Maksudnya kamu betul-betul berdepan live tu, maksud live. Dia tak pakai yang rating punya maba punya rating macam tu. Kita kena live. Maksudnya kamu betul-betul bertugas, betul tak kamu dapat? Okey. Dia macam dulu lah. Okey, kalau kamu gagal bagi repeat kita hanya boleh bagi 2 kali. Kalau kamu nak repeat ketiga kali, kamu kena minta kelulusan kita punya CEO. Kalau CEO bagi, okey, mungkin boleh isi lagi lah. Kalau tak, salah tinggalkan. Dan satu lagi adalah yang ATC ni bukan nak melakukan lah, dia agak mencabar juga khusus dia. Sebab kita sebagai controller ni, contohlah kalau kita kerja dekat
Dekat Miri ni masih okey. Kalau zaman saya dulu kita dah ada radar okey. Sebab kita nampak dekat kita punya monitor kita nampak di mana dia bergerak. Tapi kalau dulu kita punya air traffic control ni, kalau tengok besar-besar 40 batu ni kita kontrol, you punya visualization mesti kuat. Kalau you tak dapat visualize, kapal kata we are overhead Marudi. Sebelah mana Marudi tu? Contohlah kalau saya dekat KK kan. Kalau saya kata, kalau helikopter tu report dekat mana? Kita we are just passing overhead Beaufort. Kat mana? You duduk dekat awal. Mana Beaufort tu kat mana? Ataupun penampang tu dekat mana? Contoh kan? Ataupun we are at passing Kota Belud. Kota Belud di sebelah mana? Sebelah selatan ke sebelah utara sudah ni. Saya pun sudah confuse sudah ni. Sudah betul kan? Jadi kita punya attribute control ni sebenarnya our visualization is the main thing. Kalau you tak dapat visualize, dari mana kapal tu datang, kalau tak dapat visualize, so how to buat the separation of the two aircraft? Tak dapat, you tak dapat lah. Kan? So sekarang sudah senang sikit lah. Tapi untuk basic, semua controller kena diajar betul tu. Kena diajar sebab we cannot depend on our, apa kita panggil tu, kita punya sistem. Macam di Miri ni, walaupun kita ada radar, tapi once a month kita kena tutup radar. So kalau kita dapat tak ada radar, tak nampak lah kapal. Kan? Kalau kapal datang daripada KK, we are 40 miles from Miri. So mana tu? Di mana tu? So macam. Lepas tu ada satu kapal lagi nak lipat ke KK. That is our duty lah actually. That is, itulah kerja air traffic controller. Sebab tu saya pun pernah tanya, tuan, macam mana kapal terbang tu melanggar? Tugas kita mengelak kapal melanggar. Kita punya objektif ATC lah mengelakkan itu mengelakkan. Sama ada di udara ataupun di landasan. Itu tugas kita sebenarnya, mengelakkan. Kalau dekat Miri, it's very special. Kita punya kapal is 360 punya direction. So this is the ATC air traffic control duty, how to sequence the aircraft. Which one is number 1, which one is number 2, which one is number 3. That is your duty. Macam mana saya mau separate ni? Mana satu nombor satu ni? That's why kita kena pergi khusus to develop our skill, how to decide. Of course kita punya capability, different ATC controller, different punya capability. Yang satu ni takut, mungkin dia boleh separate jauh sikit. Ataupun kalau kita punya sebagai ATC tu kita ada kita punya prosedur lah. How far kita kena separate. Kalau di sama label berapa, kalau sama route dia berapa. Itu mungkin ada senang-senang pernah mengalami lah seperti di KL tu. Kita dah nampak lah KLIA tu. Dia tak landing ni. Sebenarnya dia pergi pusing sejarah, kita tak dapat kebenaran dia. Betul. Sebab kalau di KLIA kita ada apa ni? Kalau kita pergi ke center, memang dia punya, you can imagine lah how busy. Dia punya movement one day is 1,000 plus. You imagine lah. Yes. You imagine. That's why kalau you tengok dekat, kalau kita nak berangkat daripada KL kan, sudah masuk dalam kapal, kenapa lama sangat tak berangkat? You tak nampak sebab dia queue punya panjang. Walaupun dia kadang-kadang depend on the weather, kita boleh buka 3 runway dekat KLIA. Kita boleh segregate, kita boleh buat 2 departure ataupun 2 arrival, kita serentak. Kalau mungkin ada yang ada pengalaman kan kita, yang untuk yang terminal tu ada 1 runway lagi, kita nampak ada kapal kat sebelah sana lagi. Kan nampak kan? Jadi sao kita kena increase kita punya capacity lah. Otherwise macam yang kata tadi lah, kapal banyak datang peak hours, holding lah. Betul. Kalau tengok dekat KLIA kan, dia punya controller kan, even dekat airport tu sendiri pun dekat di pembahagian kawasan ya, kita panggil approach south satu. Ini south. Lepas tu kita controller lagi ketinggian lagi kita bagi. Ini you punya area mobility. Ini seorang lagi mobility. Lebih kurang ada 3. Tu. Itu kawasan dia lagi. Itu base oleh ketinggian kita ada 3 lagi controller. Base dengan dia punya area lagi. Contoh yang pergi ke macam yang lain yang pergi ke Subang lain lagi controller. Limpah sebab Subang lagi satu lagi controller. Sama juga tu besar.
Daripada sound lagi yang ke Melaka besar, seorang lagi. Nak sampai ke Johor, seorang lagi. Sebelum kita handover dengan Singapura. Sama juga kalau pergi to the west, kita sampai dekat Kuantan, kita handover dengan Singapura lagi. Dekat Kota Baru sama juga, kita bagi dengan sektor Thailand punya pergi ke dekat towards the western side pun sama juga, kita bagi dengan Ho Chi Minh. Ha? Ho Chi Minh kan biasanya betul-betul. Ya. Kalau kan macam dengan sesak kan ke atas. Betul. Dan lepas tu macam hari tu dekat airport KK, masa tu macam tak ada satu pun kapal yang turun. Jadi banyak nak ke atas tu. Betul. Okay, lepas tu ada tu nampak ni, okay, kapal tu dari Tawau situ. Tapi dia orang macam tak boleh, dia orang tak boleh nak landing. So dia orang boleh gaya kat sana kan banyak. Betul. So masa tu ribet. So dia orang kalau macam ingat dia orang habis ke apa ke, so dia orang kena inform lah untuk berhenti dekat tempat lain macam tu. So habis saya nampak tiba-tiba dia dekat Kuching dah. Betul. So untuk kes seperti ini kan, untuk ini sebenarnya bukan tinggal kita lah, tapi itu adalah satu peraturan untuk yang airline. Contohlah dia kalau dia terbang daripada KK ke Kuching, contohlah kalau dia tak boleh landing dekat Kuching, okey lah, dia memang minyak yang dia bawa tu, dia dah cater tu, dia 1 jam punya holding, lepas tu dia kena, kalau dia dari Kuching ke KK 1 jam lebih, dia kena ada minyak selama tu macam tu. Dia tak boleh bawa minyak ngam-ngam untuk sampai, contoh daripada KK ke Miri, dia kena boleh balik ke KK balik kalau tak boleh landing. Sebab okey, flight tu Tawau ke KK. Tapi dia terus shuttle di Kuching. So dia macam mana? Betul. Ini banyak berlaku. Hari itu pun banyak weather dekat KK masa tu kan, yang banjir tu kan. So banyak kapal, even Miri pun dia sampai landing ke Miri. Tetapi kadang-kadang KK dia akan cek dengan kita Miri ni. You boleh akomodatkan kalau kapal kita divert ke Miri. Kalau kita kata kita punya bay dah penuh, kita tak dapat lah. So dia akan divert, contoh yang Malindo itu, dia divert ke Labuan. Ada satu tu divert dekat KK. Dan satu lagi yang on the way daripada KL ke KK, contohlah kan, on the way daripada KL ke KK, dia divert ke Kuching. Dia tak ada no point kalau dia nak continue ke KK. Dia pun tak boleh landing. So yang kes di Pertawau tu, mungkin tempat lain dah sesak terasa. Dia tak dapat nak pergi Labuan. Tak pun Miri pun tak dapat. So cara dia kena pergi tu lah, pergi Kuching lah. Jadi so diorang tanya dulu lah. Betul. Tapi yang decision mana dia nak pergi itu pilot punya decision lah. Kita tak tentukan mana dia nak pergi. Kita air traffic controller kita tak tentukan. Itu pilot punya decision mana dia nak pergi. dia request lah. Dia akan dia dalam kes dia tu dia akan berhubung dengan dia punya ground punya. Dia punya ground team dia. Mana dia nak pergi. Tuan, macam contoh tadi, sini operasi sampai jam 11 malam kan? 11.30. 11.30 malam. Betul. In case ada apa-apa emergency landing, ada staff ke di ATC Miri? Tidak ada. Tak ada, memang tak ada. Kita Maksudnya selepas 11.30 tu memang tidak boleh landing lah, even though emergency. memang tutup. So kalau emergency dia kena pergi Memang 3 stesen saja lah. Kalau di sini Kuching satu pergi Kuching atau Labuan. ataupun Labuan, KK. Brunei lah. Brunei okay. Itu je. Tapi Labuan susah sikit sebab dia kena unless betul-betul emergency lah. Sebab ini military punya base kan? base lah. Kalau pergi Brunei, kita dah macam domestik macam sini pergi Sarawak kan. Okey, misalnya flight kami tadi macam macam tak dapat landing sendiri sampai dengan Brunei. Macam mana? Kan sepatutnya masuk Brunei kena ada pasport ke? Tidak biasa dah. Kalau aircraft driver ni tidak akan keluar. Kamu akan tinggal dalam kapal sudah. Tidak akan keluar. Sebab ada isu immigration nanti. Kalau yang driver kami contoh yang pernah dulu kan, yang driver dia sepatutnya pergi Labuan dan KK, dia driver ke sini, tu ulang dalam kapal. Tu sudah. Sampai keluar. Di luar aja lah, yang orang-orang penting je. Jadi biasanya kat dalam lah. Saja kalau memang tak boleh keluar. Tuan, lagi satu soalan. Kalau malam biasa kan kapal kan 24 jam kan, flying kan. Kalau malam selepas jam 12 dia masuk dalam airspace Miri, so siapa yang akan awal? Bila nak rawat? Sebenarnya airspace yang kita untuk Miri ni kita hanya kontrol kapal setakat 14,000 kaki baru je. panas ke? So kalau kita dah tutup, so KK ambil semua lah. KK dengan kita punya border adalah airspace kita border adalah
di Bitu dulu lah, di Bitu dulu punya area. So kalau yang apa ni lebih ke utara, KK yang ambil. Kalau ke Even though dia selatan, masuk dalam airspace Miri, kalau ketinggian dia lebih daripada 14,000 kaki, KK ambil. KK ambil. Kalau kita dah tutup rendah kan memang KK ambil lah. Contohlah 7,000 kaki pun KK ambil lah. Kita dah tutup lah. Okay, yang soalan tadi secara untuk pengetahuan ataupun pemahaman, sebuah pesawat yang nak berlepas daripada satu airport, sebuah airport, lapangan terbang ke satu lapangan terbang, tak mengira bila dia nak angkat, dia kena pastikan waktu operasi lapangan terbang yang seterusnya, dan dalam perjalanan tersebut dia ada mengeluarkan satu maklumat harus memilih lapangan terbang pertama di mana sekiranya tidak dapat menuju ke destinasi akan berpatah ke lapangan terbang yang pertama dan kedua. Tiap-tiap pesawat wajib letak nombor 1 dan nombor 2. Okey, untuk nombor 1 dan nombor 2 harus difikirkan jarak penerbangan, masa, minyak yang dibawa, dan sekiranya perlukan holding berada di kawasan pada masa yang tertentu harus berpatah ke lapangan terbang yang dipilih. Tak boleh tunggu. Okey, ia boleh menjadikan perkara lain. Dan dalam perkara-perkara lain, sekiranya macam contoh operasi kita pada 11.30, pesawat yang hendak melalui ruang udara harus memilih lapangan terbang yang tepat pada operasi. Kita kalau dia pilih Miri, it's no point because kita tutup dah 11.30. So decision lies on the pilot itself and the operator. Okay. Oh, maksudnya tuan macam case tadi tu, airlines tu lah kena planning dan Yes. berjawab atas decision Yes, lah. yes, correct. But selalunya timbul masalah di mana terlepas pandang ke apa, dia dominate. So lapangan terbang yang menerima pipeline tersebut, program tersebut harus